Biru muda lah. Dia nak ambil gambar. Biru muda lah. Kalau biru. Saya telah bertemu dengan Timbalan Menteri Besar dan juga Menteri Besar berbincang tentang perkara yang saya bawa dalam satu bentuk dokumen yang telah pun saya tulis awal sebelum datang ke sini. Dan dokumen itu adalah kumpulan-kumpulan soalan, luahan rasa, pandangan, cadangan daripada kawan-kawan yang hantar kepada saya, yang kemudiannya saya berikan satu salinan kepada Timbalan Menteri Besar dan satu salinan kepada Menteri Besar. Alhamdulillah mereka menerima pandangan yang diberikan kepada saya, yang saya berikan kepada mereka itu dengan baik dan berjanji untuk mengambil tindakan secepatnya, semampunya dan sebaiknya demi kebaikan rakyat semua. Saya cukup gembira dengan janji-janji tersebut dan saya berharap apa yang dikatakan itu dapat dilaksanakan dengan secepatnya. Pertemuan tadi saya fokuskan kepada perkara yang saya janjikan untuk saya sampaikan kepada Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar, dan fokus saya adalah kepada lebuh raya rakyat dan juga kepada air, ya, air Kelantan, dan alhamdulillah kedua-dua Menteri Besar dan TMB berjanji untuk melihat perkara ini, memberi jaminan dan yakin dengan tempoh masa yang ada, apabila semua perjanjian dapat diselesaikan dengan kontraktor, akan dimulakan semula secepat mungkin, dan katanya kalau selesai dengan baik pada 2014. Ya, saya harap perkara ini betul-betul dilaksanakan, dan saya sendiri akan mendapatkan maklumat daripada pihak kerajaan negeri dan akan melaporkan kepada kawan-kawan semua. Ya, akhirnya doalah yang terbaik untuk negeri kita, untuk rakyat kita, supaya semuanya dapat hidup aman dan sejahtera. Sekian.